Orang yang berjinak-jinak baru mau start simpan emas, antara soalan yang dia mungkin akan tanya adalah, boleh jual balik ke emas ni? Kalau boleh, dekat mana saya boleh jual? Tuan-puan, bila tuan-puan beli emas Public Gold, iaitu syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia, emas ni secara asasnya memang laku untuk dijual di mana-mana. Di mana-mana kedai emas dan di mana-mana negara seluruh dunia. Sebab tu nama dia universal currency. Tapi kelebihannya, kalau tuan-tuan beli emas Public Gold, contohnya 1 dinar ataupun jongkong 5 gram, 10 gram, 50 gram macam ni, tempatnya ialah Public Gold sendiri anda boleh jual. Public Gold jamin beli balik pada harga yang sangat tinggi dan track record Public Gold pun sangat kukuh. Contohnya ketika harga emas rendah, Public Gold siap buat kempen untuk beli balik emas-emas daripada pelanggan. Itu tandanya Public Gold adalah syarikat yang legit, genuine dan sangat stable. Dan harga emas pula bila naik tinggi, ramai kedai emas kadang-kadang tak berani mau beli sebab tak cukup modal. Tapi Public Gold tetap beli. Dalam masa hanya 48 jam bekerja, Public Gold pernah beli balik emas dengan nilai lebih 70 juta ringgit. Jadi, siapa yang beli emas Public Gold memang tak perlu risau langsung bab jual balik, terutamanya kalau berada di Malaysia. Dan satu lagi, emas ni walaupun tak ada brand, tetap laku. Cuba tanya mak atau nenek kita, barang kemas yang mereka beli puluhan tahun dulu, kedai asal pun mungkin dah wujud sudah. Tapi emasnya tetap laku kalau dijual balik. Sebab apa? Nilai dan ketulinannya, bukan pada kedai. Apatah lagi emas 99 Public Gold macam ni. Lagilah mudah untuk dijual. Jadi kalau anda memulakan simpanan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, maksudnya tiada paksaan menabung setiap bulan, isi beg biru saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.